nampak ni? Nampak ni? Nampak ni? Nampak ni? Ini apa ni? Satu batang panjang ni. Kita tengok. Apa dia? Kata satu batang panjang. Ini adalah apa? Hammer atau hanging man. Nampak tu? Tapi cikgu jadikan bentuk dalam 4 jenis ni je. Inilah rahsia sebenarnya. Sebab tu, kalau kau tanya cikgu perlu ke saya belajar semua candle pattern? Perlu kalau nak. Tapi jangan pening kepala. Cikgu dah compile jadi 4 jenis. 4 jenis je. Dia ada 4 bomoh. 2 bomoh buy, 2 bomoh sell, settle. Itu saja korang perlu ingat. Tak perlu nak ingat nama-nama efek ni semua. Okay, boleh faham? Okay, ini dah settle. Yang ni cikgu nak tunjuk contoh. Okay, macam cikgu cerita, cikgu punya indikator ni cikgu dah masukkan lagi satu indikator terbaru adalah chart pattern. Kau nampak ni, nama-nama chart pattern. Tak ke pening? Hangman, 3 meter, engulfing, hammer, bulldogy, engulfing. MS ni maksudnya morning star, shooting star. Kau nampak tak? Nama-nama chart pattern dia keluar. Kenapa cikgu keluarkan nama-nama ni? Cikgu keluarkan nak cari candle bomoh. Senang untuk korang. Sekali lagi cikgu tunjuk. Cikgu bagi dulu dia punya intro dekat gambar. Okey. Ini contoh, ni adalah chart. Ini chart cikgu dah screenshot. Okay, kau dengar dekat sini. Ini adalah shooting star. Okay, bila je cikgu punya indikator, dia keluarkan nama. Dengar. Bila indikator cikgu keluarkan nama. Dia keluar nama je, dia keluar arrow turun bawah. Dia keluar sama ada arrow ni atas atau arrow turun bawah. Keluar je nama shooting star ke engulfing, kau tolong tengok kiri kanan dia. Berdekatan. Cuba tengok berdekatan. Kebiasaannya akan berlaku candle bomoh. Akan wujud bomoh candle tu. Akan wujud. Kebiasaannya. Kau tahu shooting star ni. Sebelah kanan dia ada apa? Dia buat apa ni? Rally, drop, base, rally. Shooting star. Maksudnya kau tunggu je lah. Dia keluar nama. Ni. Dia keluar engulfing. Kau tengok sebelah kiri. Dia buat apa? Rally, base, rally. Dia keluar nama. Dia tunjuk ni atas dia ni atas. Ni. Dia buat lagi ni. Engulfing. Dia keluar lagi nama. Rally, base, rally. Shooting star. Kalau ikutkan. Ini student lama waktu first batch. First batch, second batch lah. Cikgu ada ajar. Ini adalah Ali. Ini adalah Abu. Ini adalah Big Boss. Kalau ikutkan ini Ali Abu. Ini ada rally, base, drop. Shooting star. Ini ada rally, base, drop. Tapi cikgu tak nak lah. Sebab cikgu nak ajar korang 4. Takut keliru nanti. Dapat. Yang awal-awal dulu yang zaman Ali Abu tu korang beruntung lah. Itu agak pening sikit nak belajar benda tu. Okey, kita tengok. Dia keluar lagi nama. Engulfing. Kau tengok sebelah kiri. Rally, base, rally. Dia keluar lagi engulfing. Kau tengok lagi sebelah kiri. Rally, base, rally. Dia keluar lagi engulfing. Kau tengok sebelah kanan. Rally, base, rally. Maksudnya, bila dia keluar je nama candle, candle pattern tu, kau terus tengok kiri atau kanan sebelah dia. Engulfing. Rally, base, drop. Shooting star, tak ada benda. Kau tengok kiri kanan. Tak perlu buat apa. Ni nak mencari. Sesi mencari. Kita tengok pula yang ni. Jom, kita tengok satu demi satu. Okey, yang ni. Dia keluar, nampak ni. Shooting star. Dia keluar 3 method. Dekat area sini. Dia tengok buat apa? Drop, base, rally. Yang ni. Dia keluar. Ni, DBA ni. Dia keluar ni. MS. Kau tengok sebelah kiri. Dia buat apa? MS ni maksudnya morning star. Nampak tak? Nama candle macam-macam ada. Nama candle. Tak payah kau nak hafal nama candle. Muntah-muntah keluar Doraemon. Tak, ni kan boleh cair. Kau jangan pening kepala. Ini adalah drop, base, rally. Dia keluar. Dia keluar hammer. Best news. Ada ni lagi. Dia keluar hammer. Betul-betul dia hammer. Hammer ni apa? Ini adalah drop, base, rally.
Nampak? Kau pandang sebelah kiri. Kau tengok dia buat apa? Dia keluar engulfing. Engulfing kau tengok sebelah kiri. Rally base rally. Dia keluar lagi engulfing. Kau tengok lagi dia buat apa? Rally base drop. Nah, ini bukan DBR. Ini bukan DBR. Ini ada rally base drop. Ini silap ni. Rally base drop. Nampak? Dia buat engulfing. Sebenarnya kat sini ada satu engulfing. Drop base rally. Drop base rally. Engulfing lagi tengok sebelah kiri. Rally base rally. Engulfing lagi tengok sebelah kiri. Dia buat apa? Rally base rally. Ni bukan DBR. Ini cikgu tak tukar ni semua DBR ni. Ya Allah. Nanti cikgu ubahlah. Ini adalah slideshow. Kemungkinan cikgu akan bagi. Tapi ada syarat lah cikgu nak bagi nanti. Tak apa. Yang ini, yang tulisan ni semua kau abaikan. Yang ini nanti cikgu ubah. Cuma cikgu beritahu. Ini adalah rally base rally. Lupa nak tukar nama tulisan. Okey. Kau tengok ni dia buat. Ni buat apa ni? Engulfing. Engulfing. Kau tengok sebelah kanan. Kau tengok sebelah kiri. Rally base rally. Berbanyak ni. Ni doji ni. Ni doji ni. Back doji maksudnya dia buat apa? Rally base drop. Kat sini ada satu. Engulfing. Ni engulfing. Kau tengok dekat-dekat sini. Engulfing. Rally base rally. Rally base drop. Ada lagi. Ini pun ada ni. Drop base drop ni. Ini semua DBR ni. Ni nanti cikgu tukarlah dekat slideshow. Alang-alang dah buat ni. So boleh nampak tak? Chart pattern ni. Dah habis lah. Slideshow dah habis. Slideshow dah habis. Kita pergilah live chat punya. Kita cek live chat. Nanti korang cakap aku menipu pula nanti. Okey, kita zoom sikit. Kita cek pada sini. Nampak dia tulis engulfing. Rally base drop. Ini nampak engulfing. Kau tengok sebelah kiri dia. Ini adalah rally base rally. Yang ni dia buat engulfing. Kau tengok sebelah kiri dia buat rally base rally. Tak apa dia buat sini. Drop base rally pun ada. Shooting star. Actually ni dah pecahkan candle base ni. 1, 2, 3. Tak apa, abaikan. Okey, shooting star. Tengok berdekatan. Dia ada buat rally base rally. Okey, ni engulfing. Engulfing. Drop base rally. Okey, yang ni. Atas ni. Dia cuba buat shooting star. Tapi ni tak jadi. Sebab ni adalah uptrend. Ingat bila nak trade guna bomber candle, make sure trade guna trend. Kalau uptrend, maksudnya fokus pada uptrend. Korang cari candle pattern buy sahaja. Jangan cari sell. Korang tengok belah bawah saja. Jangan pandang belah atas. Yang ini pasal cikgu nak tunjuk korang atas bawah ni. Ni sebagai contoh je. Ya. Okey, engulfing. Rally base rally. Engulfing. Drop base rally. Kita tengok H1 lah. Nak tengok time frame besar lah. Kita tengok time frame besar pula. Kita buka time frame besar. Okay, ini adalah H4. Kita cuba tengok dekat H4 ada tak. Nampak tak dekat sini? Sini ada apa ni? Engulfing ni. Rally base drop. Engulfing, rally base drop. Ni kemungkinan tak boleh pecah ni. Oh, ni dah sampai hujung ni. Ini kalau cikgu masuk, cikgu akan masuk sell lah. Ni kemungkinan dia akan kejar dekat area sini ni. Dia akan masuk dekat sini. Maybe dia akan atas sikit belah sini. Lepas tu dia akan drop. Lepas tu dia akan drop. Okey, tak apa. Kita sambung balik. Okey, engulfing. Ini ada dia tengok buat apa? Rally base rally. Kita buat tengok lagi. Engulfing. Nampak engulfing. Drop base drop. Drop base drop. Ada lagi engulfing. Drop base rally. Ni hangman. Hangman memang jauh gila ni. Okay, ni ada apa? Engulfing. Tengok sebelah kanan. Rally. Ni bukan. Ni 2 kali ni. Tak. Ni tak ada benda. Okay, dekat sini. Engulfing. Drop base. Drop base. Rally. Base. Drop. So, maksudnya kau tunggu dia keluar nama je. Kau terus tengok sebelah kiri atau kanan. Ni nampak ni. Invert hammer. Kau tengok kiri kanan ni dia tinggal buat apa. Ini adalah rally base drop. Atau kat sini. Drop base. Rally drop. Engulfing. Ni sebelah sini pun ada.
Okey, kita tengok apa lagi ada kat sini. So paling senang kau tunggu je lah dia keluar nama pattern. Ni pattern pun ada keluar kat sini. Engulfing drop base ready. Aku pun dah letih dah panggil. Engulfing rally base drop. Engulfing drop base drop. Ni atas ni ada ke nama? Pattern tak ada. Okey, ini semua candle nampak ni. Ni H4 drop base rally engulfing. Banyak engulfing tu. Ada inside bar semua ni rally drop base rally base rally engulfing. Apa lagi kau nak tengok? Kau nak tengok H1 sama je. Ni drop base rally base drop. Ni engulfing rally base rally shooting star ni sebenarnya. Kalau shooting star ni sebenarnya ini adalah rally base. First candle, second candle dah berjaya pecahkan. Dia macam ni, syarat untuk pecahkan candle base sekurang-kurangnya 3 batang candle. Kalau 3 batang candle tak boleh pecahkan candle base, ini tak valid. Tapi kalau yang kedua pun dah boleh pecahkan, ini terus jadi rally base drop. Ini adalah Ali, ini adalah Abu, ini adalah Big Boss. Tapi yang tu nantilah. Maybe cikgu akan buat video tu untuk special class lah. Ali Abu Big Boss kalau kau nak belajar lah. Siapa nak belajar pasal Ali Abu Big Boss ni, kau komen dekat bawah lah. Kau tulis lah. Nak belajar Ali Abu Big Boss. Yang ni Ali Abu Big Boss. Ali Abu Big Boss. Ni shooting star ni. Aku dah nampak dah ni. Ni kalau cikgu masuk balik, aku letak sini ni. Okay. Yang ini engulfing drop base rally. Okay, yang ini engulfing rally base drop. Ni cikgu just tunjuk je, bukan ikut trend lah. Just nak tunjuk yang setiap tulisan chart pattern ni kebiasaannya akan ada bomo candle. So maksudnya kalau kau dah terlepas pun kat sini, kau boleh kejar balik dengan tutup mata. Kau boleh kejar balik engulfing. Nampak tu? Rally base rally. Engulfing drop base rally engulfing. Cantik aku punya base ni support resistance ni kotak zone. Rally base drop engulfing rally base rally engulfing banyak engulfing. They detect shooting star engulfing drop base drop. Ni H1 lah. Tadi kita tengok H4 M15 lagi banyak lah sebab dia lagi kerap. So korang boleh nampak chart pattern adalah salah satu rahsia bomo candle. Nampak ni Ingat. Bomo candle adalah gabungan pelbagai candle pattern. And then cikgu dah buat indikator candle pattern ni di dalam cikgu punya indikator yang terbaru sempena 2025 ni Macam tak ke gila. Kau tengok tu. Nampak tu. So, ini cikgu punya indikator. Bagi cikgu indikator, siapa nak pakai boleh, siapa tak nak pakai pun boleh juga. Kalau nak guna bomo candle, kalau tak nak guna indikator, tak ada masalah, korang boleh cari secara manual. Tak ada masalah. Yang penting korang kena tahu dia punya syarat-syarat dia, korang kena tahu dia punya tugas, and then korang kena tahu ia mesti kena guna ikut trend market. Bomo candle kena follow trend market. So macam cikgu dah ada ni, cikgu tahu trend market macam mana. Dia dah tunjuk dah indikator, and then cikgu tahu dekat mana bomo candle selalu berada. Macam tadi cikgu dah tunjuk kat korang, dekat sini dia dekat kotak zone, dia ada dekat arrow trend, and then dia ada dekat chart pattern. So senang nak cari. Dekat sini ada, dekat arrow ada, dekat kotak zone ada. Tu on the way star ni, on the way ni, berbanyak ni nama-nama candle ni. Kat sini semua mesti ada dekat sini. So macam cikgu cerita, indikator fungsi dia adalah untuk memudahkan korang buat analisa. Jangan lupa analisa market adalah penting. Okay, dah settle dah. Chapter 1 indikator dah settle. Chapter 2 analisa settle. Bomo candle korang dah jadi gila. Chapter 4 Kak Mat Selalu dah tunjuk. Chapter 5 candle pattern, indikator baru. Support resistance ni pun candle baru, indikator baru. Ini semua berdasarkan bomo candle.
So, cikgu punya pembelajaran untuk kali ini dah habis. Ni adalah full tutorial daripada zero ke basic, basic ke advance ke mastery. Maksudnya korang, kalau kau tengok video ni banyak kali kau ulang sampai and then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu boleh lah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.